Selamat datang ke channel Hazim Story. Terima kasih kerana telah setia dengan langganan anda pada channel ini. Maaflah dah lama tak buat video. Hari ini baru saya nak buat video dengan berkongsi dengan komedi sejarah. Dia macam kisah komedi. Kalau anda suka boleh teruskan tontonan sampai habis. Tapi sebelum tu saya minta lah jasa baik anda untuk memeriahkan akaun TikTok saya, iaitu Hazim Hati Tenang. Yang dah cari dia, InsyaAllah jumpa nanti. Kemudian follow dan tengoklah video saya yang saya telah letakkan. Tapi video saya itu bertemakan edukasi ataupun pendidikan. Tapi saya ni tak dapat dari mana. Yang mana saya boleh share lah. Yang saya rasa macam okey, benda ni boleh kongsi dengan orang lain, saya kongsilah. Okey, tanpa membuang masa. Tapi sebelum tu jangan lupa juga aktifkan notifikasi supaya dapat tahu video-video yang seterusnya akan upload pada video masa sajalah. Jadi hari ini saya akan berkongsi cerita komedi sejarah melalui buku Obses Sejarah. Korang boleh beli. Nak cari link tu saya malas ya. So korang boleh carilah kat mana-mana. Kat Shopee ke, kat TikTok ke, ada je. Cari yang buku Obses Sejarah, pasti ada. Harga dia tak tahulah. Saya baca yang Braille ni mahal tu, RM94 tu. Okey, jom kita teruskan kepada penceritaan pada hari ini. Koridor wilayah bukan koridor wilayah, bukan. Itu sejarah. Itu sejarah dekat untuk apa laut dekatan punya. Okey, cerita yang saya nak kongsi hari ni pasal koridor wilayah. Cerita dia macam ni. Koridor kelas yang menempatkan pelajar tingkatan 4 lengang. Para pelajar yang masih lagi berada di dalam kelas sebelum beberapa minit lagi akan dibenarkan keluar untuk waktu rehat lah. Jadi dalam keheningan tu hanya kedengaran suara guru sedang mengajar. Di kelas 4D, ni kelas ke-4 lah, Puan Sunita yang merupakan guru sejarah berdiri di hadapan kelas menceritakan tentang sejarah Perang Dunia Pertama dengan suara yang sangat halus dan lembut seperti merodoi-dodoi. Sayup-sayup saja didengari pelajar di bahagian belakang kelas. Laili merupakan salah satu pelajar kelas 4D. Jadi Laili ni dia sangat lemah dalam subjek sejarah dan subjek hafalan lah. Jadi dia macam rasa nak terlelap. Tangan kiri dia ditongkatkan ke kepala dia lah. Jadi dia ni cubalah bertahan. Tetapi kelopak matanya semakin memberat. Dia macam nak terkatup gitu. Jadi mahu sajalah dia tahan kelopak mata ni itu dengan batang mancis. Lalu Laili melakukan senaman mata. Dia buka mata besar-besar. Selepas itu dia pejam rapat-rapat. Kemudian dia buka semula. Rasa mengantuk tu tak boleh dikawal. Maksudnya tak boleh nak ditahan lagi. Sampai berair mata Laili menahan air rasa mahu menguap. Sementara apabila Puan Sunita menyebut tentang pakatan kuasa tengah, pakatan bertiga, perjanjian Versailles, semuanya fakta yang perlu diingati. Kalau formula matematik, laju pula melekat dalam kepala si Laili ni. Izara di sebelah Laili, reaksi dia lain. Mata ni rada tertancap pada buku teks. Kelihatan khusyuk betul. Sekejap dia tersangih, sekejap dia kerutkan dahi dia. Rupa-rupanya bila tengok dekat-dekat, bila perhatikan, dia ni sedang membaca novel buku yang diselitkan di dalam buku teks itu. Langsung tidak memberi tumpuan kepada cerita Puan Sunita di hadapan. Mentang-mentang lah dia duduk di belakang sekali, sudah pasti Puan Sunita tidak sedar perbuatan tidak bermoral si Izara ni. Di bahagian tengah kelas lah, ada seorang murid nama dia Syafiqah. Syafiqah ni dia macam sedang menulis sesuatu. Dari jauh dia nampak macam sedang membuat nota rumusan lah daripada penjelasan Puan Sunita lebar tadi. Tapi apabila diperhatikan dengan lebih dekat, sama je macam Izara tadi. Sebenarnya dia Syafiqah ni sedang melukis gambar-gambar kartun anime kegemarannya. Patutlah dia selalu dapat markah rendah setiap kali menerima keputusan peperiksaan, terutama untuk subjek sejarah ni. Lain yang disuruh beri perhatian, lain pula yang dibuat. Mujur dan Nila dan Ain memang memberi perhatian sepanjang waktu pembelajaran, tetapi mereka berdua ni tidak dapat melawan kesungguhan Emma yang sangat cintakan dengan subjek sejarah.
Matanya cerah bukan main kerana sejarah adalah subjek yang dia paling suka. Terangguk-angguk Emma mendengar setiap bait kata yang keluar daripada bibir Puan Sunita tu. Rasanya seperti sedang mendengar satu perjalanan kisah benar, dan dalam minda Emma serta-merta tergambar situasi sebuah peperangan apabila pesawat terbang yang bernama Fokker, iaitu jet tempur ataupun jet pejuang untuk jet pejuang milik negara Jerman lah, yang terkenal seperti sedang terbang di ruang angkasa lalu menjatuhkan meriam untuk memusnahkan tentera lawan. Bunyi dia pam pam pam, keterjaanan membara. Berbeza pula dengan Wani yang duduk di sebelah Emma. Hanya matanya sahaja memandang Puan Sunita. Fikirannya menerong entah ke mana-mana lah difikirnya. Sejak dari semalam, dia sibuk mencari idea untuk cabaran seterusnya yang mahu dilakukan. Itulah sikap Wani. Emma bertanya, "Cikgu, kenapa mereka ni semua sanggup berperang? Lagipun, perang ni cuma memusnahkan, bukannya membawa kebaikan." Emma mencelah. Gayanya seperti tidak puas hati dengan tindakan negara-negara besar dunia sehingga mencetuskan Perang Dunia Pertama. Sekurang-kurangnya 14 juta tentera dan orang awam mati dalam peperangan itu. Kemudian Cikgu Sunita yang merupakan guru subjek sejarah pun menjawab, "Ya Emma, memang ada 3 faktor utama yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Pertama. Wujud persaingan antara negara-negara Eropah dalam meluaskan tanah jajahan. Sebab ketika itu perkembangan revolusi industri sedang berlaku. Jadi mereka memerlukan bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Seperti kita tahu, kat tanah Melayu ni banyak biji timah kan. Persaingan ini membawa kepada pemusuhan antara kuasa imperialis Jerman dan juga Perancis." Dan Emma merespon, "Oh." Emma semakin berminat lah dengan cerita tu. Wani di sebelah hanya terangguk-angguk buat faham walaupun tidak ada satu pun fakta disampaikan Puan Sunita masuk dalam kepala dia. Kemudian Cikgu Sunita jelaskan lagi. Kedua, munculnya Pakatan Ketenteraan, iaitu Pakatan Kawasan Tengah yang terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empayar Uthmaniyah. Dan mereka ini telah bermusuh dengan Pakatan Pertiga yang terdiri daripada Perancis, Britain, Rusia, Serbia, Itali, Romania, Portugal, Greece. Banyaknya. Kalau kita dalam subjek sejarah, untuk pelajar-pelajar kalau ada menonton ni, kita perlu ingat, kalau kita tak mampu ingat semua, kita ingat je lah BPR, Britain, Perancis, Rusia. Dah cukup. Kita sambung lagi Aduh, banyak pula nama negara yang perlu diingati. Lebih berpinah kepala lagi. Lebih senang mengingati nombor daripada mengingati nama negara. Puan Sunita melangkah ke hadapan papan putih untuk menulis 3 faktor utama tercetusnya Perang Dunia Pertama. Dan faktor ketiga, penjelasan daripada Puan Sunita, berlaku krisis rantau Balkan apabila Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Serbia berketurunan Serb berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary, sehingga berlakunya pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya oleh orang Serb. Emma menggiling-giling. Lepas tu Emma kata, "Hanya kerana ketidakpuasan hati antara dua puak saja sampai berlaku Perang Satu Dunia?" Respon Cikgu Sunita, "Itu cuma penyebab saja. Bagi saya, peperangan ni sebenarnya berpunca daripada ketamakan masing-masing nak meluaskan kuasa. Dalam masa sama, mengaut kekayaan daripada negara dijajah untuk dibawa pulang ke negara mereka dengan cara paksaan. Sedangkan penduduk asal negara dijajah tu ditindas, dinafikan hak dan diseksa hingga menderita." Penjelasan panjang lebar daripada Puan Sunita membuatkan Emma mengeluh panjang. "Kesiannya,
Tak adil lah macam tu cikgu. Cikgu pun respon, itulah yang berlaku dulu Emma. Sebab tu kita kena hargai kemerdekaan yang kita dapat hari ini. Nenek moyang kita dulu bermati-matian berjuang untuk memerdekakan negara. Jadi kita perlu pertahankan negara kita ni supaya tidak dijajah lagi. Faham semua? Berlagu-lagu. Suara pelajar kelas 4D memberi respons masing-masing respon. Faham cikgu? Masing-masing ada yang sudah resah gelisah menanti loceng waktu rehat yang akan berbunyi pada bila masa. Dalam hati berdoa agar Puan Sunita tidak memanjangkan waktu belajar. Mereka tidak sabar mahu ke kantin. Gitulah reaksi mereka. Puan Sunita menilik jam tangan. Kemudian Puan Sunita pun kejap. Lepas tu Puan Sunita pun kata, okey, kita berhenti di sini. Untuk esok sila buat ulang kaji berkaitan kesan Perang Dunia Pertama. Jadi senang saya berikan penjelasan. Baik cikgu, suara-suara pelajar mulai mengendur. Tadi saya semangat. Macam mana lah? Baik cikgu, gitu. Nampak rasa mereka sudah tidak tahan lagi lapar dan sebaik sahaja lonceng menandakan waktu rehat berbunyi, barulah masing-masing tersengih sampai ke telinga. Wow, tuntas sejarah ni. Kelas bangun. Terima kasih cikgu. Bersemangat betul suara Farhana yang merupakan kelas murid kelas 4D. Kemudian disambut oleh rakan-rakan sekelas yang tadilah. Jadi Puan Sunita pun mengangguk lalu melangkah keluar, tetapi Emma seperti terburu-buru mengejar cikgu sejarah itu. Dia tidak puas hati dengan penceritaan Puan Sunita tentang Perang Dunia Pertama tadi. Ada banyak pertanyaan sedang meloncat-loncat dalam kepala, mahu diminta penjelasan. Itulah Emma punya karakter. Wani merengus melihat Emma menonong-nonong keluar dari kelas berjalan beriringan bersama Puan Sunita. Lepas tu, apa lagi? Puan Sunita pun cakap lah, Hai Emma ni, tak cukup tanya dalam kelas sampai habis kelas. Dia kejar Puan Sunita tu. Tak, itu bukan Puan Sunita ni. Salah orang tadi obses sangat dengan subjek sejarah. Dia membebel sambil menyimpan buku teks ke dalam beg sekolah. Rupa-rupanya saya rasa tadi Wani yang cakap macam tu. Lepas tu kamu dia berespon, alah, biarlah dia. Awak nak pergi kantin tak? Tanya Dalina. Antara kedudukan meja Dalina dan Wani hanya dipisahkan dengan ruang untuk berjalan je. Mestilah, saya dah kebuluran ni. Jom saya belanja. Mak saya beri duit lebih hari ni. Lebar senyuman Wani. Orang yang kalau belanja yang suka. Itu saya suka. Dia berdiri perlahan-lahan dan berhati-hati keluar dari tempat duduknya. Sudah sebulan Wani tidak menggunakan tongkat selepas terlibat dalam kemalangan akibat terjatuh dari sebuah bangunan usang kerana melakukan cabaran sehingga menyebabkan kakinya patah. Mujurlah kecederaannya cepat sembuh. Lepas tu cerita dia macam ni. Tetapi Miss Challenge itu tidak pernah serik melakukan cabaran. Semua lagi Wani lah. Tapi pula selepas berjaya melakukan cabaran ni, dia bagus. Ni cabaran yang selepas dia insaf lah, selepas dia jatuh tu, selepas melakukan cabaran menghafal surah Al-Mulk, dia anjurkan pula cabaran menghafal surah Yasin. Wow. Dan beberapa surah lain dalam Al-Quran lah, termasuk cabaran menyelesaikan soalan matematik dengan bantuan Laili. Memang sekurang-kurangnya cabaran yang dilakukan sekarang lebih bermanfaat lah
berbanding sebelum ni sampai jatuh tu. Bukan sahaja kepada Wani, tetapi juga kepada pengikut-pengikut laman sosialnya. Awak okey tak? Nak saya pimpin? Delina menawarkan bantuan apabila melihat Wani bergerak agak lambat. Wani berespon, tak apa. Saya memang nak biasakan berjalan sendiri tanpa tongkat. Delina akur. Dia tidak mahu memaksa dan hanya memerhati satu demi satu langkah Wani dengan sabar. Ain turut sama mengekori mereka tanpa merungut. Ini bagus. Sehingga Emma berpatah balik ke arah mereka selepas puas bertanya soalan kepada Puan Sunita. Lepas tu Emma pun kata, maaf Wani, banyak pula soalan saya pada Puan Sunita tadi. Rasa bersalah pula Emma meninggalkan Wani. Nasib baik Dalina dan Ain sanggup menunggu sahabatnya itu. Lepas tu Wani kata, tak apa. Kalau macam tu kita tahu macam mana kan. Pendek jawapan Wani, tetapi ada bunyi seperti berkecil hati. Okey guys, sampai sini saja perkongsian cerita pada hari ini. Kalau nak lagi boleh komen. InsyaAllah nanti saya akan sambung lagi untuk bercerita. Kalau anda rasa saya perlu perbaiki, komen perbaiki. Jangan lupa like, subscribe and share. Dan jangan lupa follow TikTok saya, Hazim Hati Tenang. Dan tonton semua video-video saya dekat sana. Assalamualaikum, bye-bye.